Okay guys, hari ni kita nak review sikit sebuah jentera Maxxis skuter yang bakal menjadi kegilaan bapak-bapak kat luar sana. Inilah dia guys, SYM Cruisim 400i. Nak bagi tahu korang, motor ni sebenarnya ada 3 color dan ini adalah salah satu color yang cantik dia. Ini adalah Space Grey, yang lagi dua tu Dark Night Purple dengan Dreamy White. Pelik-pelik nama color dia, tapi aku suka yang ni. Yang ni paling best. Dengan keupayaan enjin 399cc, motor ni single cylinder 4 stroke liquid cool. Bila pulas dia bagi 33 horsepower pada RPM 6750. Torque dia bagi 37 Nm torque pada RPM 5000. Gila kau. So bila korang nak potong lori tu senang lah. Motor ni bukan jenis macam lepas ke tak? Lepas ke tak? Macam tak lepas ke? Tak ada. Korang pulas dia berdesuk ke depan. Dengan menggunakan transmisi CVT, motor ni juga didatangi dengan dual channel ABS depan dan belakang. Tak cukup lagi, dia tambah lagi traction control supaya korang lagi selamat sampai ke destinasi korang. Yang paling best, exhaust belakang di kiri dan kanan adjustable. Dekat bahagian depan, dia menggunakan telescopic fork. Tayar depan dia mempunyai rim 15 inci, saiz tayar 120/70. Manakala saiz belakang pula mempunyai 14 inci rim, 160/60 saiz tayar. Takkan nak potong S1K kat corner? No hal lah. Cik, hang tidak macam tu sama besar dengan skuter lah. Wah. Nak cakap pasal kapasiti minyak, 14.5 liter. Daripada Kuala Lumpur ke utara. No hal. Tapi nak pusing sebenarnya kena isi lah. Bukan tu saja geng, motor ni dia menggunakan kelas. Tak. Yang sarung ni link in description. Okay, dia tak bagi ni aku beli sendiri. Bukan takat tu saja geng, dia bagi sekali dengan TFT display. Siap ada 3 tema yang berbeza. Best gila geng. Bila korang dah bosan-bosan dengan pattern meter macam ni kan, korang tukar je, ada 3 tema best. 3 best. Okay, kat sini kita ada menu, ada mode, ada signal, ada horn. Mak kau. Lepas tu kat belakang ni dia punya high beam dia dengan dia punya pass beam. Bila korang tekan untuk pass, bila korang nak beam dia, korang just tolak je ke depan. Senang kan? Macam biasalah, ada starter, ada traction control dengan starter dia. Easy peasy guys. Oh ya, jangan lupa guys, ni bos, ini sangat rare zaman sekarang ni bos. Double signal gang. Motor ni juga didatangi dengan full LED system. Ni signal dia. Semau. Just nak bagi tahu korang, bila korang ikut dekat belakang motor ni kan, kalau korang nampak atas jalan dan dia bagi signal, jangan tengok direct signal je kat belakang tu. Okey, sebab apa? Sini. Terang gila babe. Kalau waktu malam korang tengok ni, buta mata korang tu. Dah lah lampu signal belakang terang macam tu. Dia pun terang. Dia punya beam dia dah macam flashbang kau tahu. Tengok ni. Walau weh, siap ada bunyi tau. Walaupun dia 400cc, nampak macam Megatron, tapi Jesse menggunakan manual visor. Tapi tak apalah, tarik je kan. Tapi bila korang dah tarik visor dia naik ke atas, apa yang korang perasan? Betul, kamera dashboard guys, built-in depan dan belakang. Bila dah ada dashboard kamera, nak tengok kat mana? Sini aku tunjuk kat korang. Tengok dekat TFT display dia ni. Kau pergi dekat menu, kau pergi kat mode, nampak monitor, tekan menu untuk enter. Voila, depan belakang boleh nampak. Sempoi habis guys. Cara nak buka tangki minyak je pula senang saja geng. Korang pergi saja. Okey, daripada kosong ni, pastikan ada kunci. Kau tekan pulas sampai dia CM view ni, lepas tu kau tekan view. Nampak dia dah buka dah geng. Gila. Untuk storage pula senang saja, dia ada 3 bahagian storage yang sangat besar. Tapi kita tengok yang bawah ni dulu. Cara dia nak buka dia senang saja. Macam biasa kat sini korang tekan set. Nampak? Dia start bunyi ketok tu. Buka. Woi, besar gila geng.
muat satu budak. So aku 2 helmet. Okey, dia muat satu helmet open face, satu helmet full face. Memang besar kan? Memang sangat besar. Korang boleh letak macam-macam dalam ni. Groceries, mak budak, durian. Tapi jangan letak macam tu kan. Letak helmet. Untuk storage yang kedua, kita ada dekat bahagian dashboard. Kita ada dekat sini satu. Sangat besar. Besar, muat satu lengan, nampak? Muat satu lengan, kau tahu? Tak cukup lagi ya. Ini apa? Kat sini juga sama juga. Kat sini, kalau korang pasang kat sini ada coolant. Kalau korang nak tambah coolant atau nak cek coolant kat sini, bila korang buka kompartmen storage sebelah kanan ni, korang akan perasan satu soket 12 volt. Dah ready dah. Dan dia ada satu dekat sini, dah ready made untuk type C dengan type A. Cara nak buka kat sini senang saja guys. Pulas lagi sekali. Tada! Ada USB dengan type C. Untuk ketinggian seat dia pula, nak kata tinggi tu tak adalah tinggi sangat. Tinggi saya 175 cm dan saya jinjak sikit saja. Jinjak sikit je. Ini tinggi Nasrul, adik saya 171 cm. Still jinjat Still jinjat, taklah jinjat sangat, tapi okey je, boleh je. Ni pula akak aku, Amira. Ketinggian dia pula 161 cm. Agak katik. Okey guys, dah akhirilah video kita dekat sini untuk part 1. Part 2 kita akan bagi Abang Nasrul, iaitu adik saya, untuk test top speed dan juga keselesaan motor ni. Okey guys, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni kalau korang suka, dan komen apa pendapat korang tentang motor ni. Okey ke tak okey? Okey guys, mak aku suruh beli air kashif. Okey, Assalamualaikum.